Hai semua dan selamat datang, terutama sekali kepada para pendidik atau sesiapa sahaja yang bakal jadi pendidik. Pernah tak kita berhenti sejenak dan fikir apa sebenarnya maksud celik huruf tu? Hari ini, jom kita selami asas literasi bahasa, satu konsep yang mungkin akan tukar terus cara kita pandang proses mengajar dan belajar. Sebab kan, bila kita sebut je perkataan literasi, selalunya apa yang terlintas kat kepala? Mesti pasal kebolehan nak mengeja, nak baca ayat kat papan tanda ataupun tulis mesej kan? Tapi, betul ke setakat tu je? Adakah ia cuma kemahiran teknikal semata-mata? Sebenarnya, ia jauh lebih dalam daripada tu. Konsep teras literasi ni, kalau kita tengok betul-betul, ia bukan pasal aktiviti fizikal mata yang membaca atau tangan yang menulis semata-mata. Oh, tidak. Ia sebenarnya satu proses yang berlaku kat dalam kepala kita, satu proses kognitif yang agak kompleks, di mana otak kita bekerja keras memproses maklumat untuk membina makna. Jadi, apa sebenarnya literasi bahasa ni? Senang cerita, ia adalah keupayaan untuk faham, untuk berfikir dan untuk berkomunikasi. Tapi dengan satu syarat, secara bermakna. Perkataan bermakna ni yang paling penting. Maksudnya, kita bukan lagi macam burung kakak tua yang ulang ayat tanpa faham. Ini pasal kebolehan sebenar untuk serap dan sampaikan idea. Okey, konsep ni nampak macam besar kan? Jangan risau. Untuk kita faham dengan lebih mudah, kita boleh pecahkan ia kepada dua teras utama yang saling memerlukan. Fikirkan macam ni, ada input dan ada output. Literasi membaca tu adalah input. Macam mana kita terima, faham dan tafsir maklumat daripada apa yang kita baca. Manakala literasi menulis pula ialah output. Macam mana kita susun fikiran kita dan sampaikan idea tu dengan jelas. Dua-dua ni kena jalan seiring. Macam jalan dua hala, barulah lengkap perjalanan literasi tu. Sekarang, kita masuk bahagian yang paling best, yang paling praktikal, terutamanya untuk para pendidik. Okey, kita dah tahu apa itu literasi. Soalannya, macam mana kita nak pupuk literasi yang bermakna ni dalam diri pelajar kita? Ada caranya. Sebenarnya ada 5 prinsip utama yang sangat-sangat berkesan, iaitu berperingkat, bermakna, kontekstual, berterusan dan akhir sekali, inklusif. Jom kita bedah siasat satu persatu nak. Prinsip yang pertama, berperingkat. Bayangkan kita tengah main blok Lego. Logik tak kalau kita terus nak bina istana yang besar gedabak? Mesti tak kan? Kita akan mula dengan blok yang paling asas, cantumkan satu-satu, bina struktur kecil, baru perlahan-lahan jadi besar dan kompleks. Sama macam bahasa. Kita mula dengan kenal huruf, lepas tu perkataan, kemudian baru bina ayat. Semuanya langkah demi langkah. Kedua, bermakna. Yang ini penting sangat. Sesuatu yang kita belajar tu akan lebih mudah lekat kat kepala kalau ia ada kaitan dengan hidup kita kan? Bila seorang pelajar tu nampak, benda yang cikgu ajar ni macam yang mak aku selalu buat kat dapur. Tiba-tiba je motivasi dan minat dia nak belajar tu boleh melompat naik. Prinsip ketiga, kontekstual. Ni macam adik-beradik dengan prinsip bermakna tadi. Maksudnya, bahan yang kita guna untuk mengajar tu kenalah kena dengan latar belakang dan persekitaran pelajar. Kalau kita ajar budak-budak di bandar tentang cara menanam padi, mungkin susah sikit diorang nak bayangkan. Tapi kalau kita guna contoh LRT atau pusat beli belah, terus pembelajaran tu rasa lebih hidup dan dekat dengan diorang. Yang keempat ialah berterusan. Dengar baik-baik ya, literasi ni bukan satu subjek yang kita ajar hari Isnin pukul 10 pagi je. Tak, ia adalah satu kemahiran yang kena sentiasa diasah setiap hari dalam semua mata pelajaran. Masa buat eksperimen sains, masa selesaikan masalah matematik, masa baca arahan untuk pendidikan seni, literasi tu ada di mana-mana. Dan yang terakhir, tapi percayalah, ini yang paling kritikal sekali. Inklusif. Prinsip ni satu peringatan untuk kita semua, yang setiap pelajar tu unik. Ada yang belajar laju, ada yang perlukan lebih banyak masa dan bantuan. Jadi, pengajaran literasi yang betul-betul hebat mesti ambil kira semua orang. Mesti ada sokongan supaya tiada seorang pun yang rasa tertinggal. Jadi apa kesimpulannya? Sangat jelas. Literasi yang sejati tu bukan setakat kemahiran teknikal. Ia adalah satu kuasa. Ya, kuasa untuk faham dunia di sekeliling kita, kuasa untuk susun fikiran kita dengan kemas, dan kuasa untuk sampaikan idea kita dengan yakin dan berkesan. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Tak kiralah kita ni seorang guru, ibu bapa atau seorang pembimbing, macam mana kita boleh masukkan kelima-lima prinsip penting ni dalam setiap interaksi kita dengan pelajar? Jawapannya ada pada kita semua, dan di situlah kuncinya untuk kita sama-sama membina satu generasi yang benar-benar celik minda. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.